Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua pendengar podcast Sekolah Kebangsaan Bukit Cempaka. Baiklah, pada hari ini kita nak berbual ataupun bersembang dengan secara santai yang berkaitan pecutan Ramadan dan persediaan pra-Syawal. Okey. Baiklah, bersama kita pada hari ini dua pelajar yang sangat aktif dan ceria, iaitu Jasmina dan Amani daripada 6 Pintar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Ustaz pada hari ini. Baiklah, kita nak pergi kepada Jasmina. Okey, Jasmina, Ustaz nak tanyalah sedikit, apa pandangan Jasmina tentang pecutan Ramadan ni, sebab kita ni pun dah masuk di fasa akhir Ramadan ini. Jadi apa pandangan Jasmina? Pada pendapat saya Ustaz, pecutan Ramadan bermaksud berusaha lebih kuat melakukan ibadah sebelum Ramadan berakhir. Contohnya seperti membaca Al-Quran, solat sunat, berzikir dan bersedekah supaya kita dapat mengumpul lebih banyak pahala. Wah, bagus. Betul jawapan. Ustaz suka jawapan kamu tu, Jasmina. Jadi kita bila di penghujung Ramadan ni, makin lama makin banyak amalan kita. Jadi Amani pula, apa amalan awak buat di akhir-akhir Ramadan ni? Saya cuba membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Selain itu, saya cuba bangun awal untuk solat malam. Dan membantu ibu membuat persiapan berbuka puasa. Walau kadang-kadang rasa ngantuk, tapi saya cuba, Ustaz. Bagus Amani. Yalah, biasalah tu bila kita bangun pagi awal waktu tu, kita akan mengantuk. Itu kita kena lawan lah. Okey. Jadi Ustaz nak tanyalah sedikit. Kamu berdua ni tahu tak, pada 10 malam terakhir Ramadan ni ada satu malam yang sangat istimewa. Malam apa tu? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Ya, Ustaz. Malam itu ialah Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oh, bagus. Betul sekali, Jasmina. Sebab itulah umat Islam ini digalakkan memperbanyakkan ibadah pada malam-malam terakhir Ramadan. Kalau kita nak cerita, nak sembang pasal kelebihan malam Lailatul Qadar ni, sangat panjang dia punya kelebihan dan fadilatnya. Okey. Jadi kita dah cerita pasal pecutan Ramadan, kita nak pergi kepada pra-Syawal. Jadi Ustaz nak tanya Amani. Biasanya kan Amani, apakah persediaan raya yang Amani akan buat? Ataupun persediaan yang sebelum nak datangnya hari raya, apa yang Amani buat? Biasanya saya akan membantu ibu mengemas rumah, menyusun ruang tamu dan juga membantu membuat kuih. Kadang-kadang saya juga membantu memilih baju raya bersama keluarga. Oh, rajin juga ya Amani. Okey, baik. Jasmina pula, apa benda yang Jasmina paling suka waktu nak sambut hari raya ni? Saya paling suka apabila semua ahli keluarga bergotong royong membersihkan rumah bersama-sama. Suasana itu sangat meriah dan seronok. Oh, betul tu. Hari raya bukan hanya tentang baju raya, baju baru, kuih, tetapi yang paling penting ialah kita menguatkan hubungan silaturahim. Kita balik kampung, jumpa atuk, jumpa nenek, jumpa saudara mara, kita saling bermaafan. Okey. Sebelum kita tamatkan sesi bicara santai kita pada hari ini, cikgu nak tanya satu soalan. Apakah harapan Jasmina dengan Amani ni selepas Ramadan ni? Selepas bulan Ramadan ni, apa harapan? Harapan saya supaya amalan baik yang kita lakukan sepanjang Ramadan dapat diteruskan walaupun Ramadan sudah berakhir. Amani pula? Saya berharap supaya kita semua dapat menjadi insan yang lebih baik dan lebih rajin beribadah. Alhamdulillah. Ustaz suka jawapan-jawapan yang kamu bagi tu. Semoga tahun ini memberi banyak pengajaran dan keberkatan dalam kepada kita semua. Dan kita mengharapkan juga kita dapat sambut bulan Ramadan yang pada tahun akan datang. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada Jasmina dengan Amani kerana sudi berkongsi pandangan yang sangat menarik pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kepada semua pendengar,
marilah kita mengambil peluang di penghujung Ramadan ini untuk memperbanyakkan ibadah, perbanyakkan amalan dan menyambut Syawal dengan penuh keyakinan. Ada riwayat mengatakan orang yang keluar selepas bulan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itulah orang yang paling rugi. Jadi kita janganlah jadi orang yang rugi tersebut. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Saz. Bye.